A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aiman bin Sahizam, nombor matrik 075926. Okey, kod subjek kita pada hari ini ialah SYK 21303, iaitu kajian teks Jawi Klasik. Okey, saya daripada kumpulan 3, iaitu akan menerangkan lebih mendalam tajuk biografi Syekh Abdul Malik bin Abdullah, atau dikenali sebagai Tok Pulau Manis. Pembentangan ini disediakan kepada Ustaz Mahdi bin Muhammad. Okey, kita terus kepada latar belakang beliau. Nama beliau ialah Syekh Abdul Malik bin Abdullah, dan nama gelaran beliau ialah Tok Pulau Manis. Dan ia berasal daripada Pulau Manis itu sendiri, daripada Kuala Terengganu, dan beliau merupakan keturunan ulama dan keluarga yang berpegang kuat kepada ajaran Islam. Okay, yang itu sebanyak sedikit tentang latar belakang beliau. Okay, seterusnya kita pergi kepada pendidikan tahap pengajian Tok Pulau Manis ini. Okay, yang pertama, pada permulaannya beliau belajar di Terengganu, iaitu belajar dalam pendidikan asas Islam dalam bidang tauhid, fiqh, Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau menganjut pelajaran di Aceh dan berguru dengan Syekh Abdul Rauf Singkil dalam bidang tasawuf dan fiqh Syafi'i. Okey, seterusnya beliau sambung lagi pelajaran di Mekah untuk menuntut ilmu dengan ulama besar dan diiktiraf sebagai ulama, dan beliau berpakaran dalam bidang fiqh Syafi'i, tasawuf, tafsir dan al-hadis. Itu sebanyak sedikit pendidikan beliau dan tahap-tahap pengajian beliau di Terengganu, Aceh. Okey, kemudian kita teruskan dengan peranan dan kegiatan keilmuan Tok Pulau Manis. Okey, yang pertama, beliau menubuhkan satu pusat pengajian Islam di Pulau Manis sebagai Pulau Manis itu sendiri sebagai tempat penyebaran ilmu dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, beliau juga berperanan sebagai seorang guru, tokoh tasawuf dan pendakwah, serta menjadi penasihat agama kepada pemerintah Terengganu. Okey, dan terakhir, contoh-contoh yang terakhir ialah beliau menjalinkan hubungan dengan jaringan ilmu Nusantara. Sekaligus beliau mengukuhkan perkembangan ilmu Islam di Terengganu ini sendiri. Okey, dan terakhir ialah bagi pembentangan saya, iaitu metodologi dan pemikiran Tok Pulau Manis ini. Okey, metod dia menggunakan kaedah talim atau halaqah bagi memastikan murid dapat memahami ilmu itu secara jelas, mudah difahami. Lepas tu beliau juga menyampaikan talim atau halaqah ini dalam bahasa Arab supaya perkataannya lebih mudah difahami, lebih jelas untuk semua masyarakat. Okey. Kemudian pemikiran Tok Pulau Manis ini, beliau berpegang dalam keseimbangan di antara syariat dan tasawuf, dan dia lebih menekankan daripada segi akhlak, muhasabah diri dan disiplin rohani bagi membentuk murid itu lebih berakhlak mulia daripada berilmu. Sekian itu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aklan bin Saharbani, nombor matrik 075567. Saya akan berkongsi berkenaan dengan karya-karya utama Tok Pulau Manis. Untuk karyanya yang pertama adalah Hikam Jawi. Hikam Jawi ialah terjemahan dan syarahan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah yang membincangkan hikmah-hikmah tasawuf berkaitan penyucian hati dan hubungan hamba dengan Allah. Tok Pulau Manis menulis kitab ini dalam bahasa Melayu Jawi supaya masyarakat mudah faham isi tasawuf tanpa perlu menguasai bahasa Arab. Karya ini membantu memperkenalkan dan menyebarkan ajaran tasawuf secara lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu.
Untuk kitab yang kedua adalah Kitab Al-Kifayah. Kitab Al-Kifayah merupakan karya asli Tok Pulau Manis yang membincangkan asas-asas agama Islam, terutamanya dalam bidang akidah dan fiqh ibadat. Dalam kitab ini beliau menghuraikan hukum-hukum ibadat seperti bersuci dan sembahyang dengan gaya yang mudah difahami. Sumbangan kitab ini sangat penting kerana ia menjadi antara rujukan awal fiqh dalam bahasa Melayu Jawi dalam masyarakat Melayu. Untuk karyanya yang ketiga adalah Risalah-Risalah Agama. Selain karya utama, Tok Pulau Manis juga menghasilkan beberapa risalah agama seperti Risalah Al-Naqli dan Risalah Kaifiyah. Risalah-risalah ini ditulis secara ringkas untuk menjelaskan isu-isu fiqh dan amalan agama yang berkait rapat dengan kehidupan seharian. Melalui risalah ini, Tok Pulau Manis berjaya menyampaikan ilmu agama dengan cara yang lebih mudah, praktikal dan dekat dengan masyarakat. Baiklah, sebagai kesimpulan, Tok Pulau Manis atau Syekh Abdul Malik bin Abdullah merupakan seorang ulama Melayu klasik yang penting dalam sejarah keilmuan Islam di alam Melayu. Dengan berlatar belakang sebagai pendidik dan penulis, beliau memainkan peranan besar dalam menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat melalui pengajaran dan penulisan kitab-kitab Jawi. Pendidikan dan keilmuannya yang kukuh telah melahirkan karya-karya dalam bidang fiqh, akidah dan tasawuf seperti Hikam Jawi dan kitab Al-Kifayah yang ditulis dalam bahasa Melayu agar mudah difahami. Sumbangan Tok Pulau Manis bukan sahaja memperkukuh kefahaman agama masyarakat pada zamannya, malah membentuk tradisi keilmuan Islam berbahasa Melayu yang berterusan hingga ke hari ini. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.